Selepas Caravanserai yang kita melawat tadi, kita terus pergi untuk lunch sebelum sampai ke Pamukkale tu. Makan kat sini okey. Banyak mantau lah juga. Lepas tu kita jumpa lah ni padang rumput yang luas. Lepas tu kita jumpa kincir angin yang banyak lah di Turki ni. Sebagai sumber tenaga elektrik dia. Lepas tu kita ada singgah satu R&R ni. Jumpa barang rare ni. Okey, ni kita ada biji popi. Dimakan dengan yogurt dan juga madu. So kita tengok. Ini dia punya popi tu. 150. Ini dia punya biji tu. Ataupun kalau kita tempat kita ni panggil biji kaskas lah. Ni dia punya madu. Yang ni dia orang jual lah ni. Ada yogurt, madu dan juga poppy seed. Pasal dekat sini ada jual biji popi ni. Ikut permohonan pelancong tu lah. Dia kata dekat sini ni ada banyak penanaman popi ni yang dikawal oleh kerajaan lah. Popi ni kita tahu lah, dia menghasilkan dadah dari jenis morfin dan juga heroin. Proses dia lah. Dapatkan getah dia daripada bunga popi tu. Kemudian tu gunalah hasil hidroklorik untuk proses menghasilkan morfin dan juga heroin. Tapi yang ni biji yang telah dikeringkan dah. Sama juga dengan kaskas yang dekat tempat kita lah. Dia punya ni pesan dia tu. So siapa nak rasa kena datang Turki ataupun makanlah dekat rumah makan kaskas. Cuma di sini ni dia komersial kan macam ni. Dia ada jual dalam satu botol yang biji popi ataupun kaskas ni masih ada kandungan alkaloid tapi dalam kuantiti yang sangat rendah berbanding dengan getah dia. Jadi dibenarkan untuk digunakan dalam masakan lah untuk kuantiti yang sikit. Di Malaysia ni memang untuk masak lah. Tidaklah ada kegunaan lain biji kaskas ni. Untuk kari ni dekat kedai-kedai ni dia ataupun di rumah kita masak ni untuk enhance dia punya rasa kari tu. Di Pamukkale tempat pertama yang kita dibawa melawat ni adalah kota Ancient City lah, kota lama Rom. Yang dibina pada abad yang kedua macam tu lah kota ni. Dah runtuh lah, tinggal dia punya tembok-tembok sajalah kota ni. Dan ni kita punya pemandu pelancong ni tengah cerita lah apa yang ada dekat sini kan. Dan tempat yang kita akan pergi atas bukit tu nanti adalah teater. Teater Roman Theater lah. Di atas belakang tu kan. Nampak sikit tu. Jadi kita akan jalan ke situ. Kita akan tengok lah Rome Theater ni yang dibina dalam abad yang kedua. Dia boleh isi seramai 15,000 penonton pada satu masa. Dia ada ni lah, dia ada 45 roll kat tanah ni. Kita punya ni lah, ni duk cerita tak sangka lah kan. Yang tempat ni dikira tempat arkeologi Pamukkale Archaeological Site macam tu lah. Yang didaftarkan sebagai UNESCO Heritage. Dekat sini selain daripada ada teater tu, ada jugalah Apollo Temple, lepas tu ada kolam air Cleopatra. Kononnya Cleopatra ni pernah lah mandi kat kolam tu. Jadi siapa yang nak mengekalkan kejelitaan bolehlah mandi dekat kolam tu. Okay, petang ni kita mai ke kota Hierapolis, salah satu kota peninggalan kerajaan Rom. Ni dia punya gate. Dan itu dia punya tembok sempadan ya. Inilah ruin-ruin yang tinggal lah. So sekarang kita akan pergi ikut kita punya tour guide ni ke sana. Sana tu dia punya teater lah. Teater, okey. Kita tengok apa ada di sana nanti. Jauh juga jalan ni. Tapi cantik lah dia punya pemandangan ni.
jauh jalan rasanya selepas operasi lutut. Sebenarnya jalan ni jauh juga ni, dah lah menaik bukit kan. Jalan pula jalan macam ni, jalan batu-batu ni. Tapi kita tak rasa sangat lah jauh ni, pasal sambil-sambil jalan ni berhenti tangkap gambar lah. Dah jalan ramai-ramai kan, berhenti tangkap gambar. Lepas tu kita tolong tangkap gambar orang, tangkap gambar kita, macam tu lah. Jadi punyalah nak tengok sangat ni kan, Roman Theatre ni. Yang kita tak tahu, Roman Theatre ni kalau kita tengok filem cerita Gladiator tu lah, contoh dia filem Gladiator tu lah, antara orang lawan orang ataupun orang lawan dengan haiwan liar kan, dengan singa selalunya kan. Kita tengok adakah kuih ni, adakah yang tu saja ada dekat yang diadakan ataupun acara-acara yang diadakan di teater ni. Kita tengok pentas ni, kata panjang, pentas dia saja 90 meter. Jangan main-main, 90 meter ni sama dengan lari 100 meter padang sekolah tu. Kita tengok betul ke ni, panjang sangat dia punya pentas. Ini juga sampai ni Jaya juga sampai ke atas ni. Kita mula di sana tadi, kena ke situ sampai di sini. Di sini kita akan dah sampai lah tu, situ-situ saja. So kita dah sampai. So kita tengok, sila kita punya pemandu pelancong pun dah ada. Kita tengok apa yang ada dekat teater ni. Itulah dia teater. Dia ada stage dekat bawah. Lepas tu dia ada tangga ayam. Tangga ayam ni. Dulu stadium drama macam ni ya. Okay. Sana tu adalah tu okay? Kalau kita tengok filem kan, ada lepas singa kat bawah tu. So Raja dia duduklah kat atas stage tu kan, tengok lawan tu. Jadi inilah dia Rome Theatre yang menjadi lambang ataupun simbol keagungan Empire Rome lah. Dia membina teater dengan 40 row tu, seat ni yang saya duduk tu kan, 45 dan boleh muat 15,000 penonton. Dan dia punya susunan seat ni dia reka supaya acara yang ada atas, nyanyian ke apa ke, boleh didengar oleh semua penonton tanpa ada mikrofon. Zaman dulu mana ada elektrik, nak pakai mikrofon biasa ni kan. Itulah hebatnya ada rekaan Roman Theatre ni. Selain daripada pertarungan gladiator yang kata tadi tu, dia dekat sini juga ada perhimpunan awam ataupun ceramah politik ni lah kan. Ada pertunjukan ayam, macam kita buat kat Bukit Bintang lah. Lepas tu ada juga acara keagamaan yang diadakan di sini. Dia pasal sembah dewa ke apa kan. Dia juga menjadi apa lagi pertunjukan drama ataupun teater ataupun muzik. Dah habis dah juga diadakan di kita tengok Police Ancient Theatre tadi. So on the way go down, nak pergi tengok apalah pula, tak tahulah depan tu. Okay. Okay, cantik pemandangan di sini. Ini adalah runtuhan binaan pada zaman Roma. Okay, ini adalah runtuhan sebuah empire lah. Dia lama juga, dia sampai 3 ke 4 habis tahun dia punya bertahan. Dia Empire Rome ni dia membesar
sampailah dia split kepada dua, Rom Timur dan Rom Barat, dan Rom Timur dikenali sebagai Byzantine Timur. Dan Byzantine lah sekali jatuh kepada Ottoman lah. Ada Muhammad Al-Fatih yang menaklukki Konstantinopel waktu itu dan ditukar nama kepada Istanbul.